power, self and connection dengan kita punya. Dia faham, lelaki yang bukan Melayu ni lebih faham connection. Sebab parenting ajar. Sebab diorang dah tahu dah sexuality, benda ini, benda itu. Sebab diorang dah tahu dah main luar ni, kalau di Sweden, bukan pelacur yang kena tangkap. Yang kena tangkap ialah customer. Kita di Malaysia yang kena tangkap ialah pelacur. Kesian tak? So kat situ baru nak ajar lelaki. And then once you want to get married, there's a lot print up ini untuk kau fikir 2-3 kali untuk kahwin. Betul ni kalau cegai mampu aku ni, harta aku ni semua. So kita ni kahwin cinta mati lah ya. Lepas tu bila 10 tahun kau main dengan perempuan lain. Padahal aku dah beranak untuk kau ni. So benda-benda macam itulah. Ni kebanyakannya diorang punya parenting from the parents is very important. Kau ada anak lelaki, kau kena jajar. Bukan salah diorang, salah parenting. Aku nak kecam, aku kecam lah. Tetapi lelaki Melayu memang untuk kita punya generation sekarang, once you have a son, you have to teach them. Don't touch. Jangan pegang, jangan mengajar merogol. Diorang tak tahu apa perkataan rogol tu, tapi jangan. Kau kena ajar daripada development diorang dah 10, 11, dah 12 tu kau dah kena monitor dah. Kau kena open, kau kena pretend to be cool with them. Communication is very important. That's why bila ada masalah rumah tangga, Melayu communication hancur. Communication is very important. So it's not about physical. Gaduh lari kan. Tak nak jumpa. Lari zaman dia ni, tak nak jumpa, tak nak jumpa. Jaga lah, aku malah aja. So nafkah tak bagi, benda semua. Bukan aku nafkah okey je semua kan. So ni aku cakap ni cerita-cerita kawan-kawan kita.